kura-kura, ada alkum. Assalamualaikum. 2, 3 mobil turtle. Welcome back to channel mobil turtle. Okay guys, so sekarang ni kita tengah penat semua. Tengah penat buat kerja, lebih kurang dalam 20 kemah. So saya plan lepas ni nak mancing. Lepas settle ni kita orang nak mancing. So first kali kita orang, lepas kita orang kerja ni kita pergi mancing. Lepas tu kita orang nak kena buat sawit peram lah. Kan kita pergi buat sawit peram kan, betul tak? Betul tak? Betul tak? Aku plan nak mancing. Lepas kita buat kerja ni semua, kita pergi buat sawit peram. Buat apa? Cari dulu. Kita pergi cari sawit lah. Pergi belakang Mangaban kan. Okay, kita pergi belakang Mangaban. Kita cari biji sawit. Lepas tu dengan bekas kuih tu. Lepas tu kita tutup ketat-ketat. Lepas tu kita tanam geng. Nak bagi dia lembut. So kalau korang nak tengok kita orang ni berjaya ke tak berjaya cari buah sawit tu, korang kena nantikan kita orang habis kerja ni. Tinggal lagi 2 kemah je geng. Lagi 2 kemah ni kita siap kerja. Lepas tu kita terus pergi kedai, terus pergi belakang Mangaban ambil buah sawit. Okay, kalau stay tune video ni. Kalau kau nak tengok jadi ke tak jadi kita tanam buah sawit. Let's go geng. Okay guys, so kita punya kerja dah siap. So sekarang ni kita orang on the way pergi rumah Gaban. Kita nak pergi belakang Madai. Kita nak kutip biji sawit. Terus kita nak tanam geng. Let's go geng. Stay tune. Apa yang saya nak buat dengan petak dan geng, kita nak cari buah sawit kita nak cari buah sawit. Kita orang nak perap. Kita orang nak mancing ikan lampau geng. So sekarang kalau ingat buah sawit, ingat belakang rumah Gaban je lah. Kita dah memang ada kat belakang rumah Gaban. So sekarang ni kita nak pergi kutip sawit. Lepas tu letak dalam bekas. Lepas tu tanam apa tak? Tanam. Okay, kita tanam dalam berapa hari? 10 hari. 10 hari lama aku rasa dalam 5 hari lah. Okay, kita yang kena penting wadidau. kita kena tunggu dalam 5 hari. Lepas tu baru kita boleh pakai sawit tu. Lepas tu kita pergi mancing ikan lampau geng. Kalau korang nak tengok macam mana caranya, korang kena tengok video ni sampai habis. Let's go geng. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kat buah sawit. Jom kita cari buah sawit. Petak, sini ada sawit. Ni. Kutip lah. Okay geng, kita dah jumpa buah sawit geng. Sekarang kita kutip. Letak kat bekas ni. Letak kat bekas ni petak. Kutip. Okay, kita dah jumpa sawit Laju sikit buat kerja. Lepas tu nanti kita cari bekas kuih. Okay, sementara kita tunggu diorang kutip ni, kita cari bekas kuih. Situ ada tutup tapi bekas ni tak ada. Cantik. Okay, kita dah jumpa satu. Okay, nanti kita cari tutup dia pula. So kita sambung. Nah, ni bekas je. Tak ada bekas. Lepas tu kita tutup rapat-rapat. Kita tutup rapat-rapat. Lepas tu kita tanam geng. Okay, kalau korang ada idea macam mana nak buat sawit peram, korang boleh bagi tahu kita orang. Ataupun korang boleh tinggalkan komen kat bawah macam mana nak buat peram sawit untuk ikan lampau. Let's go geng. Ni basahkan sikit. Okay guys, so sekarang kita dah kutip buah sawit ni. So sekarang kita nak pergi tanam. Jom petak gali lubang 7 kaki, 3 kaki lebar. Geng, kalau korang ada petua untuk tanam, kalau korang ada resepi untuk sedapkan ni, korang kena tinggalkan komen ke bawah. Inilah style kita orang ni lah, tanam. Kita tak pernah buat, first time buat ni. So kalau korang nak bagi tahu ada ilmu ke Tak jadi cuba lagi. Tak jadi cuba lagi geng. Okay, korang kena layan translate saya. Let's go geng. Tăng cái bông có tăng cái sông năng cái xe năng uốn tạt của giống sai rằng tăng cái bông có tăng cái sông. So sekarang petak dah siap gali Tunjuk lubang. 2 kaki. 2 kaki dalam geng. So kita letak benda ni macam ni. Lepas tu kita tanam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tanam. Ludah sekali. Al-Fatihah untuk sawit. Tak, tarik pakai cangkul lah. Tarik. Hati-hati menyangkul. Ada otak ni. Kau ingat aku bodoh sangat weh. Kau ingat aku juga perangai tu. Kejap sikit. Nanti lupa 4 hari tu. Rata juga tu.
Ingat je lah tak tengok video. Okay guys, so alhamdulillah kita dah siap tanam umpan sawit kita. Nak tahu berhasil tak berhasil, kita kena tunggu 4 hari. Berapa ada ni? Okay guys, let's go. Dah. Okay guys, alhamdulillah kita dah siap tanam buah sawit tu. So saya pun tak sabar nak tunggu apa? Nak tunggu benda tu jadi. So lepas kita tanam tu, saya tengok belakang ni Gaban baru lepas gali dia punya, baru lepas mesin rumput Kalau korang tengok konten, mungkin dia ada buat konten potong rumput kolam je. So saya belanja sikit view kolam dia baru lepas mesin rumput Agak luas belakang ni geng. Sawit ni pun saya dah lama tak ambil sebab kerja banyak. So ni lah keadaan kolam dia. Dia baru lepas mesin geng. Wah, kedingnya besar tu. Ada meriam lah. Kalau korang ada tengok ada konten dia, ada meriam semua kan. So kalau korang nak tengok saya mancing ke Lampam, dapat ke tak, korang kena stay tune next video nanti. Part 2 ke, part 3 ke, insyaAllah. Okay. Terima kasih korang kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye bye.